Guys, jangan lupa support produk Azimos Channel. Tekan link Shopee dekat description. What's up guys, selamat datang ke Azimos Channel. Okay, untuk video kali ni kita akan test kereta Wira ni. So nak tahu macam mana? Jom kesalahan guys. Okay guys, so ni dia keadaan kereta aku. So kalau kau tengok video lepas, aku dah start kereta ni. Kereta ni dah hidup. Okay, jom kita test. Ni cold start pagi-pagi lagi. Sekali hidup guys. Sekali start je tu hidup. Okay. So sekarang ni first job aku nak pasang sport rim. Sport rim aku akan pakai sport rim kancil dulu. Tapi kalau ada rezeki aku akan cari rim lain lah. So sekarang ni aku nak pasang rim dulu. Jom senang guys. Okay guys, so settle pasang sport rim. Sport rim saya 15. Tayar saya 50. Tapi okey juga Taklah kecil sangat. Untuk ketatkan tayar ni, aku pakai ni Dakmara 700 Nm torque ni. Sekarang ni aku tak payah pakai dah kompresor macam ni. Pakai bateri je. Memang kuat guys. So kalau kau minat boleh tekan link Shopee dekat description. Memang padu guys. Okay, tayar dah siap pasang. So, sekarang ni next step. Untuk engine ni ada sikit lah wire ni sikit. Wire ni untuk kipas radiator. Lepas tu, kat atas ni bonnet Evo. Sunroof cun-cun lagi. So, bonnet Evo ni aku akan buat turun. Bahagian dalam barai kat ni. Steering pun tinggal besi je dah. So, aku akan buat keluar dulu kereta ni. Lepas tu kita akan cuci dulu. Memang kotor sangat ni. Seat aku akan buat keluar. Lepas tu kita akan vacuum dulu. Lepas tu kita akan pasang seat lah. Lepas tu boleh jalan lah. So sekarang ni aku nak bawa keluar dulu kereta ni. Nak bawa keluar dulu kereta ni setelah 2 ke 3 tahun guys. Sadai. Okay. So jom ke sana guys. Okay guys, so hari ni kereta ni dah ready untuk keluar daripada bengkel. So jomlah kita test. Baik guys, akhirnya kereta keluar daripada bengkel. So kita basuh dulu. Kasih cun-cun sikit lah. Okay. Guys, masa ni aku nak pusing kereta je, tiba-tiba ada api pula. Guys, ada keluar api guys.
Masa baik perasan tadi, dekat banana dekat daun pipe ni keluar api. Dia puncanya daripada power steering pump ni mengecik minyak. Dia keluar ke sini. Aku rasa kalau mungkin minyak terlampau penuh ataupun dia punya oil seal kat sini dah problem lah. Kat sini dia ada o-ring. So aku akan buka dulu tengok macam mana. Kalau semua okey, aku cadangnya tadi nak pusing je. Nak pusing untuk basuh kereta. Naik api guys. Nasib baik tak terbakar kereta. Okay, so sekarang ni aku nak cuba repair lah bahagian pipe power steering ni. Tengok kat sini terlampau banyak minyak pun, kita kena buang sikit minyak dia bagi cun-cun. Okay, jom kita lain guys. Okay, nampak gaya okey dah. Skru ni tadi tak kemas. Kurang ketat. Jangan seketatkannya guna sepanas set 17. So, jom kita test. Power steering ni ada bunyi sikit lah. So rasanya okey lah, tak ada masalah. Jadi sekarang ni aku nak basuh kereta dulu. Jom, selain guys. Okay guys, so settle cuci kereta. Baru ada rupa kereta sikit guys. Memang kotor gila. Cun-cun. So sekarang ni aku nak settlekan bahagian dalam. Dalam ni teruk sangat ni. Keluarkan seat, vacuum dulu, betul-betulkan kapet ni. Lepas tu seat ni kita pasang semula. Bahagian dashboard ni kita skru-skru sikit apa yang patut. Lepas tu kita boleh test lah buat jalan. So sekarang ni aku nak settlekan bahagian dalam pula. Jom kita lain guys. Okay guys, so bahagian dalam dah siap pasang. Okay, dah bersih dah.
Bahagian luar pun dah bersih. Adalah rupa kereta sikit. Yang belakang. Sunroof cun-cun lagi. Kita jalan rompong macam ni lah. Baru style kan. So sekarang ni jomlah kita test. Tengok okey tak okey. Okay, so sekarang ni jom kita test. Cun-cun lagi. Meter MyV. Meter temperature dengan voltage. Yang mana nak dapatkan meter ni, boleh tekan link Shopee dekat description. Android player. So jomlah kita test. Steering memang teruk lah. Okay guys, so sekarang ni kita dah mula berjalan. Temperature setakat ni memang okey lagi lah. Oh, memang terasa lah dia punya pergi dia tu lepas tukar kren wajar ni. Dengan pakai rim 15, memang lagi ringan lah. Sebelum ni pakai rim 17, terasa juga dia punya berat tu. Timing pun okey, tak ada naik turun. Cun-cun. Kita main jalan kampung je. Setakat ni okey, tak ada masalah. Untuk kilometer ni aku lupa pasang sensor dekat gearbox. Tak ada masalah. Kita try tarik sikit. Okey. Memang pick up lah daripada sebelum ni. Kalau sebelum ni 1.5 standard tu ada beza lah. Tapi dulu aku pakai rim 17, sekarang ni aku pakai rim 15. Memang ringan lah. Okay. Setakat ni semua okey lah. Cun-cun. Kita main jalan kampung je. Dari segi perbezaan dia 4G 15 kren wajar ni, aku rasa dia lagi sedap lah, lagi pick up dia daripada standard. Walaupun ni NA, tapi dia sedap lah. Macam kat Bonggol ni sangkut sikit sebab aku pakai rim 15. Okay. Oh, sangkut guys. Dia rendah Sebelum ni pakai rim 17 okey je. Setakat ni semua okey lah. Temperature okey. Terbaik guys. Akhirnya kereta ni hidup lah. Setelah 3 ke 4 tahun sadai guys. Dah hidup ni pun cukup gembira lah. So macam ni lah keadaan dia. Power steering okey. Temperature lah paling penting sekali. Nak tarik lebih-lebih pun risau lah, kereta ni kena touch up sikit lagi. Try tarik sikit lah. Okay lah, not bad. Pakai kren wajar ni terasa lah dia punya pergi dia tu daripada standard 4G 15 yang biasa. Macam ni walaupun tak pasang turbo lagi. Turbo dah pasang, cuma tak boost lah. Dia aku tak on boost. Actuator buka. Okey agak lah, terasa agak lah dia punya pergi tu. Walaupun NA. Untuk gasket aku pakai gasket 1.5 metal. Dia punya compression ratio tu mungkin akan rendah sikit lah. Kita main jalan kampung dekat-dekat je. Lama gila guys kereta ni tidur. Tarik sikit. Okay lah, not bad. Cun-cun. Haha. Okay, so settle lah untuk testing. Terbaik guys. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai. Alhamdulillah guys, semua okey, tak ada masalah. Bocor-bocor tak ada. Temperature okey, timing okey, semua okey lah. Boleh tarik sikit-sikit.
So untuk projek Wira ni aku akan stop kat sini dulu. Next projek aku akan buat projek baru. Projek ni memang aku tak pernah buat lagi. So kalau kau nak tahu projek apa, kau kena stay tune. Jangan lupa subscribe Azimov Channel. Wira sudah hidup guys. Memang puas hati guys. Okay, jumpa di next video. Bye bye.